Okay, first of all, apa yang boleh saya cakap, saya minta maaf dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kerana menghampakan peminat Wings. Bukan kami tidak mahu meneruskan berkarya bersama dengan Wings, cuma keadaan tidak membolehkan. Especially pada dia orang celebration 40 tahun dulu sangat hampa sebab kami tidak dapat bersama. Cuma kita kita bukan ambil keputusan tergesa-gesa nak menanya siapa-siapa ke, kan. Yalah, setiap apa yang berlaku pun ada hak dia. Cuma bila sampai satu masa, bila saya personally rasa tak boleh dah. Yalah. Bila kita rasa tak boleh, nanti kita muzik ni kita tak boleh hipokrit. Nanti kita kat atas stage ni main pasal terpaksa, tak enjoy. Kita maksud dia kita tipu, bukan tipu orang, kita tipu diri sendiri. Di muzik ni kita kena jujur. Kita jujur pada diri sendiri, jujur pada peminat. Dan apa yang saya lakukan sebelum benda tu akan mengganggu semua pihak, saya ambil langkah, apa masalah. Saya undur diri. Tolong bagi tahu peminat lah. Saya minta maaf daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki dan tidak dapat lagi bersama-sama dengan kumpulan Wings. So hopefully peminat akan faham situasi kami. Saya ni kita manusia biasa. Kita tak boleh nak press diri kita, nak pressure kan untuk membolehkan. Cuma saya galak lah. Pasal sebelum tu kita dah janji kita nak buat celebration 40 tahun tapi tak dapat bersama. Cuma sebagai manusia biasa ni, kita orang kata jangan bermuka-muka lah. Saya tak boleh, maksudnya saya tak boleh bermuka-muka dengan peminat mengatakan okey lah, mainlah juga untuk 40 tahun ni. Tapi tinggal lagi kita bukan main sepenuh hati. Orang beli tiket mahal, kita tak dapat bagi yang sepatutnya. Bukan saya lah tu maksudnya. Sama je dengan Abang Black pasal keputusan kami buat bersama. So kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Yang apa yang ada sekarang dengan Wing di bagus. Dia orang dah ada line up yang bagus. Yang ni Syam, Edri, semua musician yang bagus, yang berkaliber. So hopefully kami berdua mendoakan sebaik mungkin, yang terbaik untuk dia orang. Apa supaya dia orang boleh tu berkarya kepada peminat-peminat setia Wings, kan? Dan kepada peminat saya sendiri, my personal follower, my personal fan. Bantulah saya. Bantulah saya dengan Eddie untuk kami boleh terus berkarya. Apa yang kita dua ni, kita full time musician, kita tak ada buat benda lain. Kita bagi sepenuh jiwa raga kepada muzik. Kita cuba buat yang terbaik apa yang kita sedang lakukan ni. Kita kejaya kan, ini kejayaan yang kita buat. So hopefully peminat dapat membantulah. Bagi full support kepada kita supaya apa keputusan yang kita buat ni adalah satu keputusan yang betul. Orang mesti tanya, bodoh lah kau, ngapa kau tinggalkan ni duit tu? Tapi when it comes to life, kehidupan, kita terpaksa lakukan sesuatu untuk diri kita. Tak ada, tak ada. Bukan ada dendam, bukan ada apa. Kita pun happy, dia orang dapat jayakan konsert 40 tahun itu meriah. Alhamdulillah, it's a full house concert. Dan hopefully akan datang pun akan still full house. Mereka, Wings ni dah kuat. Hopefully dia orang boleh jalan dengan lagi cantik. Dan bila ada lagi bantuan orang muda kan yang nanti, insyaAllah buat yang terbaik.